Ikan hendak mengambil umpan. Lelaki itu masih tidur. Seperti yang semua orang tahu, ini adalah tuna sirip biru yang bernilai ratusan juta. Pada masa ini, galas yang berputar pada kelajuan cahaya serta-merta membangunkan lelaki itu. Ternampak seekor ikan besar sedang mengambil umpan. Ah Wei pantas melangkah ke hadapan dan memegang pancing. Namun dia seakan-akan terlupa joran itu kepunyaan pelanggan. Tidak kira bagaimana Hi Au Bai memujuk saya, Ah Wei di atas berpegang pada pancing dan tidak akan melepaskannya. Hanya kerana dia yakin ikan ini bernilai sekurang-kurangnya berpuluh juta. Berdepan dengan tekanan pelanggan, Ah Wei terus mengeluarkan parang 50 meter dan mengugut. Melihat lelaki yang begitu tabah, pelanggan yang ketakutan hanya boleh menyerah perjuangan. Kemudian Ah Wei pantas memegang pancing itu semula, sentiasa menarik balik dan melepaskan tali pancing untuk memakan kekuatan fizikal ikan besar. Tetapi saya tidak menyangka bahawa 7,5 jam penuh telah berlalu. Ikan besar itu masih hidup dan sihat, dan Ah Wei sudah keletihan. Tetapi untuk menangkap ikan pecah langit ini, dia masih bergelut dengan ikan besar itu. Akhirnya tiba masanya untuk berakhir. Ikan besar itu juga keletihan dan hanya berdiri di situ. Pada masa ini, Awi gembira mengetahui perkara itu. Ikan besar di laut ialah tuna sirip biru. Ah Wei nampak ini. Cepat gunakan kekuatan anda untuk menariknya ke tepi bot. Tetapi apabila dia mengeluarkan mata kail, semasa bersiap untuk meletakkan mata kail besar di atas kapal, tak sangka, tuna besar terlepas dan melarikan diri.